Cara-cara untuk deactivate card dan activatekan card. Yang pertama, bila masuk portal, kita pilih Access Management, pilih User. Ini semua kad yang ada dalam portal. Kita boleh cuba carian nama. Okey, klik Edit. Pergi bawah sikit. Untick Access Card. Dan save. Okey, untuk activate sama juga. Kita boleh cari. Tekan Edit. Dan activate semula kad penduduk. Tekan save. Baik, itu saja. Terima kasih.